perak red velvet. Siapa-siapa yang nak try putu perak red velvet boleh datang dekat sini, dekat depan Dewan Komuniti Taman Cepaka, kat depan Jalan Besar. Ada akak dengan abang ni jual putu perak. Zul. Kita tengok cara-cara pembuatan putu perak red velvet ni. Ni first time nak makan putu perak red velvet ni. Menarik ni red velvet. Putu perak selalu warna putih je. Tak je. Ni naik lagi, tadi dah habis. Oh. Laku keras ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau pagi kat mana kah? Ya. Pagi kat mana? Hari Ahad pasal pagi Medan Gupik. Oh, hari Medan Gupik. Hari Ahad. Sini berniaga berapa kak? Dia sampai pukul 5.30 tu. Oh. Setengah pisang. Alright. Sebab semua dalam pun dah tak nak mati. Faham. Dah pun siap. Ni hasil dia. Red velvet. Putu perak red velvet. Siapa nak rasa putu perak red velvet boleh datang kat sini. Dekat Taman Cepaka, betul-betul depan Dewan Komuniti Taman Cepaka. Okay, satu pack ada 5 bungkus. Berapa harga kak? 5 biji. 5 biji. 5 biji RM5. Ya. Okay. Specialnya putu perak red velvet. Sure. Hanya dekat Taman Cepaka je ada. Kat Ipoh ni je saya pernah jumpa. Okey, terima kasih. Yeah. Alright, red velvet. Ya, terima kasih kak. Ya. Dah? Lembut je.